Guys, saya nak beralih ke bawah. Strike kita guys. Pada hari pertama, pedalaman Jelebu. Sorry guys, saya lama tak update video. Tengah maser. Bawang akar guys, bawang akar. Sesi malam ni guys. Guys, ni bau yang kita dah masuk dalam icebox. Keras dah perut dah. Dah bersih ni. Tengah masa ni saya akan perut dah kejap lagi. Ni saya bawa balik hidup. Ikan dia lihat tu nyawa ni guys. Okay guys, lebih kurang itulah guys. Saya punya perkongsian. Saya tak dapat nak casting guys. Air ni. Air keruh. Saya terpaksa gerak balik. Jadi kalau nak botol pun mungkin belah petang sikit kot. Okay guys, hari kedua kita kat pedalaman Jelebu. Kita cari tengah dengan kelah. Tengah kita dah dapat air pertama. Ni guys, kelah merah. Tengok mulut dia, koyak sikit ni, sayang tu. Tapi tak apa, saya cuba bela. Nak menyorok guys. Ui ikan. Ui. Ikan apa ni guys? Nampak guys dia ambil. Ui. Mata halus guys. 9. Macam kelah guys. Hujan balik guys. Strike. Streaky. Macam baung guys. Baung ni guys, baung. Streaky. Macam kelah. Guys, mata tercabut. Mata udang tercabut. Kelah makan. Tak kelah tengah. Sayang tu. Pancing saya jatuh. Saya capai dia dah lucut dah. Tada. Okay guys. Guys, sampai ke terus Syahrizal Razali SC Fishing Trip. Guys, sorry guys, lama saya tak upload video guys. Ni berupa hujan guys. Okay, saya habiskan masa 2 hari guys kat sini, kat pedalaman Jelebu. Hari pertama saya akan bottom. Saya tak ada casting, saya bottom. Satu guys, kelah makan. Saya tak tahu kelah ke tengas. Mata tu tercabut daripada leader. Ikatan tu tak kuat. Tu tadi. Itu pancing kita jatuh. Daripada pacak tu jatuh. Aduh guys. Saya kejar tak sempat. Drag saya tutup mati. Terlupa. Sayang betul guys. Saya rasa kelah. Tak kelah tengah lah. Lebih kurang macam tu kan. Okay guys, pada yang baru jumpa, siapa yang baru jumpa channel saya seorang content creator lah, YouTuber. Terbitkan video kelah dengan tengas, lebih pada tu lah. Lepas tu saya akan casting sebarau ke ikan lain lah, tengoklah channel kan. Buatnya saya lebih kepada geram. Jangan lupa like, komen, subscribe ke channel guys. Pada yang support saya daripada dulu, terima kasih banyak. Kalau kamu masih lagi sudi tengok saya punya channel, tonton saya punya vlog, alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, hari ni kita bottom dulu. Kita bottom kelah dengan tengas. Lepas tu besok saya akan casting. Air cantik ni guys untuk bottom. Kelah air keruh basau. Ni, saya pakai umpan sawit tadi. Saya tak jangka ikan makan. Saya lengah nak set GoPro. Memang cara makan tu macam kelah merah kan. Jadi tak ada rezeki lah untuk samaran yang pertama. Jadi saya cuba lagi, tengok. Harap ada ikan lah hari ni untuk kita bawa pulang. Okay guys, kita mulakan bottom. Tak ada rezeki guys.
Hati saya kuat katakan yang makan tu kelah merah. Ngatur tadi nombor 13. Sah tak ada rezeki ya. Besar. Guys, hujan terlalu lebat. Saya dah naik seekor dah. Tengas. Besar guys. Hujan terlalu lebat. Saya tak dapat nak rekam ni guys. Tengah masih. Agaknya yang ambil mata pancing kita satu tadi tengas. Ni, saya tunggu lagi. Saya tak dapat nak rekam tadi hujan lebat. Lebat selebat-lebat. Ni dah terus sikit lah. Sejuk pula Sik baik saya bermalam. Kalau saya bermalam sini, saya ada buat baju spare. Kuyuk masai. Kuat dia makan. Yang mula tadi lagi kuat guys. Road tu jatuh. Yang ni tadi kuat juga, tapi taklah jatuh. Hujan lebat guys. Dia makan tu dalam hujan lebat. Tunggu lagi. Saya pakai umpan handalan kita. Sejuk pula Nanti saya update kamu kalau ada makan. Guys, kalau kamu mancing tengah dengan kelah yang saya kasarnya, umpan kena besar. Ni, kamu buat macam saya ni. Kamu masuk je. Buat ayam kan, masuk je. Okey, masuk. Masuk. Sampai mana? Sampai sini. Separuh orang ikat ataupun pakai kekili kan. Tapi kita pakai ni. Kita pakai mata. Kita pakai mata double. Sini 1 2 3. Cukup untuk pegang dia je. Sini kamu lebihkan sikit. Tu potong. Okey. Tu kamu cangkok 3 kali cukup 1 2 3. Dah jadi. Satu umpan tengas ataupun kelah merah. Tadi saya nak tunjuk kamu tapi hujan. Yang kita dapat tengah tadi dia makan macam ni. Satu lagi guys, kalau malam kamu malah nak pakai dua mata, kamu pakai satu mata boleh tak? Kamu buat panjang macam ni. Kamu masuk aja sampai dalam perambut ni, masuk kan? Lepas tu yang ni lah ni kamu matikan 3. Dia akan jadi macam ni lah. Tapi kalau siang kamu boleh pakai mata ni double macam ni. Separuh orang ikat getah kan ataupun apa. Tapi saya pakai mata double lah sebab siang. Jadi saya naikkan kelah, tengas, semua cara macam ni. Macam ni ada juga, tapi jarang lah. Tapi biasa cara macam ni yang dapat. Jom kita balik. Tengok ada lagi tak. Air cantik ni, keruh. Kamu guys kalau mancing kelah dengan tengas, kamu kena tunggu, kamu tak boleh leka. Tercabut ni dia bawa. Dia kuat guys. Tengah dengan kelah ikan yang kuat.
Masalah yang tadi kena dia bawa dalam ni. Habis tu ikan tu. Sisik dia. Okey, kita tunggu. Makan guys. Makan guys. Tapi dia tak kuat. Tengah dengan kelas ni mulut dia ke bawah. Kamu kena bagi masa sikit. Kalau mata halus dah kena ni. Tapi kecil-kecil lah. Kita nak cari yang kasar-kasar. Kecil-kecil. Wow. Tengah ni dia bawa kolu. Tak tengah labi-labi. Tarik dah kuat. Yang 4 kilo tu ke. Hujan balik lah. Makan guys. Tapi tak kena kat mata dia tu. Saya ingat kecil ni. Kalau besar dah lekat dah. Mata saya pakai nombor 4. Mata apa? Saya tak ingat. Nanti saya tengok balik. Mata jenis panjang. Extra strong lah. Kamu jangan pakai mata halus, jangan pakai mata biasa. Kalau cari umpan ni, umpan yang kita pakai ni kan, jangan lurus mata, patah macam-macam. Minum kopi dulu. Sayang off record tadi. Hujan terlalu lebat. Kalau nak pakai sawit pun boleh juga. Kucur sawit saya ada bawa. Tengok je nak pakai kru. Dia masa tengah besar ni, satu teluk, seekor ataupun 2 tu kita dah dapat seekor. Warna kita kena gerak. Bottom jeram. Jangan mudik ke atas. Kali ikan tak makan, turun ke bawah. Kalau lah kamu turun. Ikan kita cuba balik sini. Yang makan tadi sini. Saya balik sini. Saya letak sepanjang itu. Jaring kita. Jangan saya nak ambil jaring tu. Guys, sini dah tak mau makan. Saya pakai sawit peram. Saya pakai kucur sawit. Lepas tu pakai uksus. Ada makan tapi geng. Tak ada yang besar. Tengok. Semua kecil-kecil. Tengok ni. Hasil kita guys pada hari pertama. Tengah masak. Wih. Guys, saya nak beralih ke bawah.
strike kita guys. Pada hari pertama, pedalaman Jelebu. Sorry guys, lama tak update video. Tengah maser. Ni guys, dia luka ni guys. Dia kena kat batu. Saya cuba hidupkan sebab saya balik malam karang ataupun awal pagi besok. Ni. Saya akan hidupkan. Okay, kita balik ke bawah. Jom. Okay guys, untuk alatan yang kita guna untuk teknik dasar yang bottom ni kan, saya pakai ni guys. Saya pakai root Goter 4 sambung Vinobel lah, medium light 415 lb. Okay, ray saya pakai Bosna Limited Pitbull TT saltwater nya saiz 3000. Mainline saya 20 lb, leader saya 15 lb, 100% fluorocarbon. Mata saya pakai nombor 4 jenis panjang. Mata apa saya tak berapa ingat. Umpan kita pakai usus lah, umpan andalan kita. Okay, jom lah kita gerak ke bawah. Agak ada samaran lagi lah. Guys, tadi putus. Bukan putus ikan makan lah, putus tersangkut. Jadi saya dah ikat baru. Sekarang ni dah maghrib. Saya nak solat maghrib jap. Nanti saya update kat kamu. Kalau nampak, saya akan update kat kamu. Rakaman ni saya nak mancing sampai malam. Kalau tak nampak, saya akan update kamu besok pagi. Setakat ni bus satu guys. Strike kita bus ekor. Tengah batu. Memang tu target kita lah. Ni saya pakai mata satu. Saya tak pakai mata double lagi dah. Pakai mata satu. Okay, nanti apa saya nak solat jap tu saya update kamu. Guys, saya pakai mata satu ni guys. Saya ajar kamu, mana tahu kamu mancing malam kan. Kamu masuk habis. Sebab tu kamu kena pakai mata panjang. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okey. Tiga je kok. Ni biar dia ke atas. Biar dia macam ni panjang. Air sebab ni bau nak makan. Okay. Guys, strike guys. Boleh tahan ni. Saya tak tahu bau ke tengah. Bau akar. Guys, strike kedua kita. Nak jatuh rut aku. Bawang akar guys, bawang akar. Sesi malam ni guys. Kena buang sengat dia ni. Tidak dia menyucuk-nyucuk. Untung, jaring. Okey.
Baung kenabui ni. Kesenang nak dapat baung kenabui. Makan ni. Guys, baung ni sesiang. Tengah ni hidup. Nah tu, tengah tu hidup lah. Jadi saya dah habis mancing dah, nampak. Saya dah tukar seluar. Saya dah sampai kat kemah kan. Kemah saya lokasi rahsia. Sama ada saya nak terus tidur ataupun saya nak terus balik ke, saya tak pasti guys. Ni, kamu tengok air ke. Kalau dapat casting pun besok, kemungkinan tengah hari ataupun petang. Saya tak tahu macam mana guys. Tadi hujan lebat kan. Jadi saya macam ni keadaan ni guys. Saya turun mancing, cari tengah dengan kelah, tapi saya tak dapat nak vlogkan video casting. Hujan. Kadang-kadang sampai hujan. Bottom saya dapat. Saya dapat baung kan. Baung lah. Baung masai kan. Tengas. Jadi saya tak dapat nak video kan. Gelap keadaan dia macam mana kan. Kamu nak tengok. Jadi keadaan macam ni lah. Okay guys, saya nak siang ikan ni, baung ni. Buatnya strike kita 2 ekor guys. Saya update kat kamu lah. Trip kelah dengan tengah yang cari yang kekasan. Kita dapat seekor tengah yang kasar. Yang mula-mula tadi makan mata kita hilang. Ikat mungkin tak kuat kan. Jadi kedua strike dalam hujan tu, tengas tu ni, malam baung. Jadi guys, dua-dua ekor ikan ni saya ambil lah kan. Okay, baung ni baung akar ni. Saya siang, saya buang perut. Tengah tu hidup, biarlah. Kalau saya nak balik malam ni pun kena siang juga lah ikan ni. Jadi guys, itulah yang saya dapat duit kat kamu. Saya tak pasti besok pagi saya dapat. Tapi saya rasa kalau saya nak casting awal pagi memang tak dapat. Hidup ibung ni. Nak casting awal pagi memang tak dapat. Ni, air keruh. Hujan kan. Jadi saya tengok macam mana guys. Kalau saya dapat casting besok, saya update kat kamu. Kalau tak dapat, setakat ni lah guys saya punya perkongsian guys. Guys, ni dah 12.56. Saya dah gerak balik lah. Keruh, tak boleh nak casting guys. Ni baung yang kita dah masuk dalam icebox. Keras dah perut dah. Dah bersih ni. Tengah masa ni saya akan perut dah kejap lagi. Ni saya bawa balik hidup. Ikan ni lihat tu nyawa ni guys kan. Okay guys, lebih kurang itulah guys saya punya perkongsian. Saya tak dapat nak casting guys air ni. Air keruh. Saya terpaksa gerak balik. Jadi kalau nak bottom pun mungkin belah petang sikit kot kan. Tengah ni biasa dia makan belah petang. Petang bawa ke lewat petang kan. Lepas tu malam ada tapi jarang lah dia makan. Biasa malam makan baung lah. Tapi kalau malam dia makan ikan kasar. Ni pun ikan kasar ni guys kan. Lebih besar lengan ni. Saya lebih kurang macam tu guys. Sekali kan musim hujan kan. Sampai je hujan lebat. Air keruh kita tak dapat nak casting kan. Jadi yang saya dapat bottom kan, tengah kan. Tu kita cari yang kasar. Kalau kita pakai mata halus banyak dapat guys kan. Tapi kita nak cari yang ni. Tu guys, kalau kamu nak cari tengah yang kasar-kasar ataupun kelah, kamu pakai perut. Jangan pakai usus ayam yang pakai cacing, yang pakai sawit kan. Kalau nak cari yang kasar lah kan. Saya tak pasti yang kemungkinan yang ambil mata kita tu kelah. Sawit tu bukan tengah rasanya. Cara dia makan tu macam kelah kan. Jadi tu dalam hujan tu tak dapat tengok strike dia ni. Makan perut. Kamu tengok mulut dia Mana kamu yang pakai mata kecil? Kenapa pakai mata besar? Bau pun bukannya tu. Okay guys, setakat ni tu dulu guys. Buatnya saya tak boleh nak casting guys. Air keruh. Terpaksa gerak balik. Jadi tengok macam mana saya akan sambung video ni. Tengok macam mana kan. Kalau tak dapat casting, kita akan bottom. Saya akan buat video bottom juga.
Tapi masih lagi memburu ni. Tengah dengan kelah. Okay guys, nanti apa pasal adik kamu. Ni saya nak perut ni. Bau ni kita dah perut dah bersih kan. Dah buat dalam icebox. Ni belum. Ni saya bawa balik hidup. Tapi kita bukan nak pelihara kan. Kita memang nak buat lauk kan. Saya nak sejuk beku kan. Ada YouTuber yang jual ni RM80 sekilo. Tengas bayar ni kan. Ke atas RM80 sekilo. Saya itu yang terakhir saya jual RM50 sekilo. Baung saya jual RM20 sekilo. Memang bau yang ni lah. Kecil orang tak nak. Dia nak yang besar-besar. Okay, saya nak siang ni. Tengah ni dah siang. Ni saya nak masuk sejuk beku terus. Kita frozen ni. Cash nanti pasal dia mulik. Sama nak turun casting ataupun kita bottom. Nampak? Besar ni guys. Okay lah. Nanti saya adik kamu mulik guys. Okay guys, saya update. Ni hari kedua saya guys kat Padang Lembu. Saya nak tukar seluar ayat, nak pakai seluar pendek. Untuk permulaan ni saya pakai sawit dulu. Tu. Buat ada kelahan. Tapi tengah makan juga sawit ni. Ni pakai umpan sawit dulu, tengok macam mana. Air keruh sikit lah. Ni boleh casting ni tapi susah kan. Saya akan boleh nak air jenis betul. Sini lah keadaan air. Buat hujan. Jadi kita baru strike 2 ekor guys. Satu tengah, satu baung. Tengok kok ada tambah. Saya nak tukar seluar jap. Nanti apa saya adik kamu. Guys, saya minta maaf guys. Bukan off record. Saya batal bercakap. Rupanya kamera tak record. Saya dah naik seekor kelah dah. Tu. Sekejap. Okay. Saya naik seekor anak kelah. Kelah merah. Jadi saya nak pelihara dia. Sekejap. Saya siapkan tempat dia. Okay guys, hari kedua kita kat pedalaman Jelebu. Kita cari tengah dengan kelah. Tengah kita dah dapat air pertama. Ni guys, kelah merah. Tengok mulut dia, koyak sikit ni, sayang tu. Tapi tak apa, saya cuba blur. Sorry guys, tak rakam. Saya bantai bercakap. Makan, strike saya cakap. Kelah Alhamdulillah. Rupanya tak rakam. Tak apa, biar di sini. Guys, saya nak solat maghrib jap. Lepas tu saya ingat saya nak tutup vlog. Saya tajurkan dulu pancing kita kat sini. Saya pasang loceng. Okay, kita nak tutup vlog kat bawah tu. Tapi ini saya nak solat maghrib sekejap. Guys, try guys. Sorry guys. Off record. Saya dah nak balik ni. Saya rasa bau lah. Ya bông. Alamak guys, bông kecil lah guys. Anak bông akar. Makan usus. Nampak umpan tapo ni. Usus kita. Guys, kita dapat lah ni kecil. Aku ingatkan tengas ataupun kelah. Lepas ya. Lagi sekejap kita gerak balik. Saya berehat jap. Nak balik dah ni. Tak malam ini. Okay guys, ni saya update kat kamu guys. Untuk hari kedua ni saya tak malam guys. Jadi kita cari kelah dengan tengas. Dapatlah seko tu. Jap. Tu nampak. Ya tu. Kelah merah dia. Mulut dia cedera sikit. Tapi saya cuba je lah bawa balik.
Kita cuba hidup kan. Untuk ni guys, hari kedua. Payah guys. Hari ni bukan main ramai nak kata ramai taklah. Satu tempat tu ada 2 orang, 3 orang. Jadi dia semua je kelah. Kita je yang dapat. Ada yang putus, ada yang lucut. Okay lah guys, 2 hari guys. Tengah kita dapat tengah Maser, Kasar, Baung. Itu ni Selah Merah. Jadi guys, sangat cukup guys kat ni. Ataupun saya update kat kamu tengok macam ni kan hidup ke tak dia. Kawan-kawan ngambuk. Kelah Merah baru. Tu guys. Ni guys. Boleh lah. Cek. Walaupun kecil, Kelah Merah. Okay, saya dah kurang lah. Tada! Guys, hari ni hari keempat saya kat Padang Ramaja Lebu. Hari pertama saya tak dapat tunjukkan rakaman ikan makan. Hari kedua pun sama. Hari pertama kita dapat Kelah. Hari pertama kita dapat Tengah Maser. Kita dapat Baung malam itu. Besoknya tu saya casting pagi, tak ada makan. Jadi kita botol dapat Kelah pun tak ada rakaman. Balik semalam saya dah masuk guys sebenarnya. Saya casting daripada awal pagi tak makan sampai petang. Petang saya bottom bawa sampai ke pukul 3 pagi guys. Seekor kelah naik, anak kelah kecil. Itu tak ada rakaman ikan tu pun saya tak rakam kan. Bukan kelah original Kedaboi, itu kelah yang perikanan lepas tu. Jadi saya tak ambil ikan tu, saya lepaskan. Okay, semalam saya berehat, hari ni saya masuk balik guys. Saya ingat saya nak bottom dulu guys. Sebelum ni saya casting. Memang tak tahu lah, saya tahu lah musim hujan ni kan ikan memang macam tak aktif ni guys. Kita ada umpan andalan kita. Saya ambil, saya buat malam tadi umpan perapan sawit dengan usus kan. Kelah dengan tengah ni dia tak boleh umpan yang terlampau berbau. Lepas tu tak boleh umpan yang tak ada bau. Okay guys, jom. Saya siap barang, saya nak tukar seluar. Warna kita terus mancing dulu. Kita akan masuk 3 lokasi ini sebelah sini. Besok saya dah kerja. Ni lokasi pertama, kedua belah atas, ketiga lagi belah atas. Warna kita cuba dapat seekor ataupun 2, paling kurang pun seekor lah kita bawa balik kan Kelah original Kedaboi. Okay, saya nak siap barang, nak siap umpan semua mata pancing, nak tukar keluar. Tu kita terus mancing. Guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys macam ni. Tak ada siapa rakam ni guys. Buat saya on kan kamera ni pakai handphone. Saya seorang pengamal solo. Okay guys, sebelum terlupa, alatan yang kita pakai ni guys. Ni, saya nak sharing kat kamu. Kita ada set baru ni sebenarnya. Okay. Untuk rod, saya pakai rod ni daripada Gotor V-Nobel. Rod ni 4 sambungan, 4 pieces. Medium light, 415 lb. Okay. Main line dia saya pakai 15 lb daripada Hercules tu. Kalau tak silap saya lah kan. Hercules 4 kali sulam, 8 kali sulam 15 lb daripada Hercules. Okay. Untuk reel pula ni guys, reel baru. Kita pakai RT Blue C1 daripada Backing, saiz 3000. Ni untuk main longkas guys. Jadi kalau saya guna yang 1000, tali tak boleh masuk banyak. 2000 pun tak boleh, bukan tak boleh. 2000 tu pula dia punya drag dia 7 kilo sama dengan 1000. Jadi alang-alang saya tu ambil ni guys.
3,000. Bermakna dia 10 cetek dengan drag clicker dia. 10 cetek. Jadi tali tak boleh banyak ubuh. Jadi saya ambil yang besar sikit lah dia punya mangkuk dia untuk bottom. Dia punya 10 dia besar sikit kan untuk kita bottom dan kita casting kan. Casting sungai besar lah. Sungai besar, jeram besar kan. Yes, kita akan pakai set ni untuk bottom. Yes, saya nak tajukan dulu pancing. Saya nak tukar seluar. Jom kita mulakan mancing. Okay guys, untuk mula-mula ni kita pakai usus dulu. Buatnya saya dah tunjuk kan cara letak kan. Buatnya kita nak ada daya tarikan lah. Ada bau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, saya nak tukar seluar dulu. Kita tajuk dulu. Ni air. Air tu. Batu saya pakai batu nombor 5. Kecil je. Nombor 4 ke 5. Ke nombor 5 saya tak pasti. Biar dulu guys tengok. Ada respon tak? Saya nak tukar seluar je. Guys, usus tadi dia tak makan. Kita pakai sawit. Makan. Makan. Nampak? Makan. Anak kelah ni. Dekat dah kau. Dah ada. Kendu nampak. Kelah makan. Dia naik ke atas. Nak menyorok guys. Ui guys. Ui, ikan apa ni guys? Nampak guys dia ambil. Ui, mata halus guys. Nombor 9. Macam kelah guys.
Kelah ke tengah? Kelah merah. Kelah ke tengah? Tengah. Jap. Alhamdulillah guys, strike pertama kita pada hari ini. Ya. Tengah. Cuek. 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 Alhamdulillah dapat kan? Kita tengok dia makan. Kena beralih kan. Dengan yang tengah dengan kelah ni kamu kena beralih-alih. Tengah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Aduh. Dah tercangkok dah. Ui. Apa lah. Ya guys, saya lepas ni. Kuat betul lah dia ni. Ya. Woi. Solid kena. Mata alun dia payah lepas. Tapi senang bengkang. Guys, kita gari dulu. Kan kita packing. Saya ingat saya nak tambat lah kalau lama. Gari ni dia besi kan. Dia boleh kot. Ini tak besar. Kecil. Bercarat mesin aku kau ambil. Dengan maset. Mak. Guys, kamu tengok kan? Tengah sebaya tu. Ambil macam mana kuat. Tu saya tak cadangkan kamu main neutral light kalau main bottom. Ikan yang kalau bottom 2 kali ganda dia punya kuat. Saya tak tahu kenapa. Kelah tengah sama je. Tu yang kalau yang main saya kasar-kasar, sekurang-kurang saya tengok dia orang tali 20 lb guys. Ikan ni kuat. Tengah dengan kelah memang kuat. Tu kecil je. Jatuh bro. Wih. Alamak. Lucut. Putus. Tak putus. Ya Allah kelah tu guys. Jap. Tahu letak. Dia serak ya. Saya tak tahu nak ikan apa. Ikan daun ke, masai ke saya tak tahu. Alah lucut guys. Lucut. Ya Allah ya Tuhanku. Tak boleh main. Kena turun naik. Lucut guys. Macam nak kelah. Guys, saya update kat kamu guys. Guys, kita tak dapat nak pergi bergerak ke dua lagi lokasi ni. Hujan dah turun. Guys, kita baru lepas di badai. Hujan lebat. Saya kuyup ni guys. Kuyup betul. Tu ikan kita. Nampak je guys, kita tak boleh guys.
Saya ingat nak bergerak ke dua lokasi lagi kan. Warna keadaan macam ni lah guys, kat tempat saya ni. Musim hujan sekarang ni. Warna kalau kita pergi pun bahaya lah guys. Saya takut kepala air kan. Lebat tadi, selebat-lebatnya. Jadi guys, saya nak tukar baju. Sementara tu saya nak baling-baling pancing lah. Ikan kita biar situ dulu. Warna kejap kita tutup guys pilok ni guys. Lebat lah guys. Saya dah separuh jalan guys, nak pergi ke lokasi lain. Tiba-tiba hujan. Lebat. Guys, saya dah nak balik tadi dah. Nok, saya jumpa sawit. Sawit orang cicir. Kau nak hujan tadi, nak cepat balik kan. Kita makan sawit kan. Olah hujan balik lah. Ini naik kelas seekor kan ni guys. Yang 4 kilo je guys. Percayalah cakap saya. 4 kilo. Betul. Nak kemas barang lah. Nak hujan balik. Tapi ni naik kelas ni guys. 4 kilo ni. Kita di dalam hujan, adik jadi bimbang. Kita di tengah hutan. Hai laju. Hujan balik guys. Strike! Streaky! Macam baung guys. Baung ni guys, baung. Streaky. Macam kelas. Ui, kuat dia. Sebarau. Lampam. Lampam lah guys. Nak ambil. Lampam merah. Jatuh tak tahu. Tricky. Yes. Lampu merah. Memakai umpan sawit entah siapa. Halal lah siapa yang tertinggal sawit. Keluar sperma guys. Insya kau buka. Okay, lampu merah. Sikit je kena. Tak jadi balik. Streaky. Ambil guys, kumpulan. Tengok guys, air merah. Macam ni lah guys situasi dia. Setiap 2 hari hujan kan. Dia air akan dalam 2 hari lah, 2 hari 3 hari akan keruh macam ni. Kita jernih sekejap je. Tu dia keruh balik sebab hujan. Asal petang je hujan. Okay guys, saya nak gerak dulu guys. Saya tak sampai malam kan.
Cadang ni guys. Cadang ni tadi saya nak pergi ada 2 lokasi lagi kan. Tapi tiba-tiba hujan lebat. Sebab kita tak pergi. Kalau pergi parah guys, saya nak keluar tak tahu macam mana. Okay, saya nak gerak dulu guys. Okay, saya update hasil gitu kan. Hari pertama saya masuk, kita dapat tengas. Strike kita guys. Pada hari pertama, pedalaman Jelebu. Tapi tak dapat tengok dia punya tarikan ikan tu. Lepas tu baung malam kan. Bawang akar guys, bawang akar. Sesi malam ni guys. Lepas tu besoknya tu saya masuk lagi dapat kelah. Okay guys, hari kedua kita kat pedalaman Jelebu. Kita cari tengah dengan kelah. Tengah kita dah dapat air pertama ni guys. Kelah merah. Sama juga guys, tak dapat tengok dia punya tarikan. Jadi esoknya saya masuk Kumpau. Baru malam saya balik awal pagi kan. Tak dapat seekor pun. Jadi hari ni saya masuk balik. Buat hari ni hari keempat guys. Tu strike seekor tengas. Kita dapat tengok dia punya tarikan. Hui ikan. Bercarat mesin aku ambil. Nama saya Mak. Itu lampu merah. Ya, lampu merah. Sikit je kena. Okay guys, ikan tu dulu saya ambil. Guys, saya minta maaf guys, lama saya tak buat video. Yang pertama hari kerja, banyak urusan kerja kan. Lepas tu yang kedua hujan. Hujan. Jadi memang tak dapat casting. Kamu tengoklah hari nak casting apa guys macam ni. So guys, terima kasih guys kalau kamu sudi menonton sejauh ni. Pada yang dah lama support saya, terima kasih banyak. Dan kamu masih menonton, alhamdulillah. Pada yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen, subscribe guys. Saya sama macam kamu guys, pemancing, seorang YouTuber, content creator kan. Jadi itulah guys, semua kekurangan. InsyaAllah kalau saya ada turun, saya akan update kat kamu lah perkongsian pengemaraan itu. Okay guys, itulah guys, saya dapat share dengan kamu pengemaraan memburu kelah merah dengan tengas. Tak tahulah berbalik ke tak kan. Jadi itu je lah yang kita dapat guys. Bawa anak ada masa senang, ada masa susah. Sebelum ni saya gasak kelah, banyak dapat kelah tapi saya tak rakamkan. Kebanyakan malam dia makan botol men. Okay guys, saya nak gerak dulu guys. Sebelum maghrib saya nak gerak, saya nak keluar daripada sini. Jumpa lagi guys bila akan datang. Okay guys, bye guys. Assalamualaikum.